Okey, jom kita bincangkan satu benda ni. Anda pernah tak rasa pelik? Kita dah kerja penat-penat, kumpul duit, simpan dalam bank, tapi bila tengok balik, kenapa nilai duit tu macam makin kurang ya? Macam ada sesuatu yang tak kena, yang sedang curi nilai duit kita secara senyap-senyap. Inilah risiko tersembunyi yang kita akan bongkarkan. Soalan ni nampak macam senang kan? Tapi jawapannya mungkin buat anda terfikir dua kali. Bila kita nampak nombor dalam akaun bank kita makin besar, kita pun rasa lega, rasa selamat. Tapi persoalan sebenar dia, adakah nombor tu betul-betul mencerminkan kekayaan kita yang sebenar? Atau ia cuma satu ilusi? Ayat ni memang ayat legend mak ayah kita kan? Simpan je duit banyak-banyak dalam bank, selamatlah tu. Bunyinya memang masuk akal. Tapi tanpa kita sedar, kepercayaan inilah yang sebenarnya buka pintu luas-luas untuk satu pencuri senyap masuk dan hakis simpanan kita perlahan-lahan. Baiklah, jom kita masuk bahagian pertama. Kita akan lihat satu kesilapan yang sangat-sangat biasa orang buat. Boleh jadi anda sendiri pun sedang melakukannya sekarang, walaupun anda seorang yang sangat berdisiplin dalam menyimpan. Ini satu pemerhatian yang agak memberanjakkan. Ramai sangat di kalangan kita yang ada simpanan yang banyak, ratusan ribu ringgit. Kita memang patut bangga dengan usaha kita tu. Tapi, tanpa sedar, dengan hanya menyimpan 100% duit kita dalam bentuk tunai, kita sebenarnya macam rela biarkan nilai duit kita tu dimakan oleh inflasi. Kita kerja keras untuk tambah simpanan, tapi cara kita simpan tu pula yang buat nilai dia makin susut. Pelik kan? Cuba tengok senarai ni. Simpanan bank, ASB, tabung haji, simpanan tetap. Okey, semua ni memang tempat simpanan yang bagus, tak dinafikan. Semuanya selamat, diyakini. Tapi ada satu persamaan ketara antara semua ni. Kesemuanya disimpan dalam bentuk wang kertas ataupun nama rasminya wang fiat. Dan disinilah puncanya. Jadi apa benda wang fiat ni sebenarnya? Inilah dia ancaman senyap yang kita duk sebut-sebut dari tadi. Jom kita fahamkan betul-betul apa benda ni dan kenapa ia sangat berbahaya untuk simpanan jangka panjang kita. Nak faham senang macam ni lah. Wang fiat ni ialah duit yang kita guna hari-hari. Ringgit Malaysia kita tu. Nilai dia tak disandarkan pada apa-apa aset fizikal pun macam emas. Nilainya wujud hanya atas dasar kepercayaan dan janji kerajaan. Selagi kita percaya ia bernilai, maka bernilailah ia. Kalau kepercayaan tu goyah, nilainya pun ikut sama goyah. Dan inilah kelemahan dia yang paling besar. Nilai dia sentiasa bocor, sikit demi sikit setiap tahun. Dulu, RM50 boleh penuh satu troli barang dapur, ingat lagi tak? Sekarang, dapatlah beberapa barang je. Nombor pada duit tu masih sama, RM50. Tapi kuasa beli duit tu dah susut teruk. Inilah dia inflasi, si pencuri senyap kekayaan kita. Jadi kalau simpanan kita dalam bentuk duit kertas ni asyik bocor je, apa yang patut kita buat? Nak biarkan je ke? Tentulah tidak. Sebenarnya ada cara untuk kita tampal kebocoran ni. Jom kita tengok apa yang orang yang celik kewangan buat. Mereka guna emas sebagai perisai. Strategi mereka ni ada dua langkah yang sangat mudah. Pertama, diorang sedar dan faham bahaya letak semua telur dalam satu bakul, iaitu bakul wang fiat yang bocor tu. Kedua, diorang ambil sebahagian kecil simpanan tu dan tukarkan kepada satu aset fizikal yang nilainya tak boleh dimanipulasi, iaitu emas. Tapi, kena faham betul-betul ya, ini bukan skim cepat kaya. Tujuannya bukan beli emas hari ni, esok jual untuk untung besar. Bukan macam tu. Fikirkan emas ni sebagai insurans atau pelindung nilai untuk simpanan anda. Ia adalah perisai yang melindungi kuasa beli anda daripada terus dihakis oleh inflasi. Dan carta ni tunjuk bukti paling jelas tentang kuasa perisai tu. Cuba bayangkan, setahun lepas anda ada RM400. Anda ada dua pilihan, simpan RM400 tu dalam bank atau beli 1 gram emas. Kalau simpan dalam bank, hari ni duit anda masih RM400, mungkin tambah sikit sangat dividen. Tapi kalau anda beli emas, simpanan 1 gram tu, hari ni nilainya dah jadi hampir RM650. Nampak tak macam mana ia melindungi nilai duit anda dari susut? Jadi, perbezaannya sangat ketara kan? Sebelah kiri, simpanan fiat. Ia macam ice cube yang terdedah bawah matahari. Makin lama makin cair, makin susut. Sebelah kanan pula, simpanan emas. Yang ini macam batu. Ia kekal di situ, teguh, padu, mempertahankan nilainya untuk jangka masa yang sangat-sangat lama. Okey, sekarang mesti anda tertanya-tanya, banyak sangat ke saya kena tukar simpanan saya kepada emas? Kena jual semua simpanan ke? Relax. Jawapannya tidak. Jom kita tengok satu strategi yang sangat mudah dan praktikal untuk sesiapa saja. Tak kisahlah simpanan anda RM10,000 ke RM100,000 ke.
Nombor ajaibnya ialah 10%. Ya, itu sahaja. Dengan hanya menukarkan 10% daripada jumlah simpanan tunai anda kepada emas fizikal, anda sebenarnya dah pun membina satu benteng pertahanan yang sangat kukuh untuk melindungi keseluruhan kekayaan anda. Dan inilah rupa portfolio simpanan anda yang lebih seimbang dan lebih selamat. 90% simpanan anda tu biarkan saja di tempat biasa, dalam ASB, tabung haji atau bank, tempat yang anda dah selesa. Cuma yang 10% lagi tu, itulah dia insurans kita. Bahagian kecil yang bertindak sebagai bodyguard untuk melindungi bahagian yang 90% lagi tu. Ia bukan satu langkah yang drastik pun, tapi ia satu langkah yang sangat bijak. Cuba kita pandang jauh sikit ke depan. Katakanlah 10 atau 15 tahun dari sekarang. Kita semua tahu, harga barang dan perkhidmatan pasti akan naik. Kuasa beli RM100,000 hari ini, mungkin masa tu dah rasa macam RM50,000 je. Ketika itulah, 90% simpanan tunai anda mungkin akan terasa sangat susut nilainya. Tapi, 10% emas yang anda simpan hari ini, nilainya pula akan berkembang. Dan ia bertindak sebagai sauh yang menstabilkan semula nilai keseluruhan kekayaan anda. Jadi, sebagai penutup, soalan terakhir ini bukannya untuk saya jawab. Ia untuk anda fikirkan sendiri. Segala titik peluh dan usaha anda bertahun-tahun kini terkumpul dalam bentuk angka-angka simpanan. Persoalannya, adakah anda dah sediakan perisai yang secukupnya untuk melindungi hasil titik peluh itu? Fikir-fikirkanlah bagaimana anda akan pastikan nilai usaha anda kekal utuh untuk masa depan anda dan keluarga.